Daripada segi perbandingan market value, Al-Ahli berjumlah 173.83 juta. Makida Zelvia pula 19.3 juta. Lebih kurang 9 kali ganda bezanya. 75% sumber kewangan Al-Ahli datang daripada Government Arab Saudi atas proksi Public Investment Fund. Sebaliknya, sumber kewangan Makida Zelvia pula datang lebih organik dan juga bersumberkan daripada ekosistem kelab Makida Zelvia sendiri, datang daripada penjualan tiket, penjualan merchandise dan sebagainya. Based on First 11, Makida Zelvia gunakan majority player lokal Jepun. Just 3 player import je diletakkan dalam First 11, iaitu pun second half dikeluarkan dan digantikan dengan player lokal Jepun. In fact, daripada 2 kelab Jepun yang berjaya sampai ke quarter final ACL Elite pada musim ni, Makida Zelvia dan Vissel Kobe, just 3 daripada 28 player Jepun yang dapat panggilan dengan skuad kebangsaan Jepun.